Okay, sekarang kita kenapa awak ulang apa Mami cakap? Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Alostak Kedah. Okay, kita dari Temerloh nak ke Alostak Kedah. Bekerja sambil berjalan. Kalau nak tahu kita pergi berjalan ke mana dekat Kedah nanti, tengok video ni sampai habis. Okay, bye. Kita jumpa di next video. Sekarang kita ada dekat highway mana, Pak? Highway Behuang ke Sabah Benam ke Behuang. Kita nak masuk tol. Tol? Tol Ya, lah. tol. Budak ni dia tadi tak berhenti makan ni. Mengalahkan orang tua. Makan. Afia. Hai. Afia dekat mana ni? Dekat ni apa? Dekat RNR. Dekat Anera. Apa? Sebut. Anera. Anera RNR. RNR. Banyak kios jual buah kat sini. Hari nak hujan. Bisa mak besar. Bisa mak besar. Wah, cantiknya. Kat bawah tu ada beras merbuk. Aku dah lapar pun. Punya dah lama perjalanan. Roma dah makan macam-macam dalam kereta ni. Tok, sampai. Apa perasaan awak selepas memandu lebih dari 4 jam? Segar. Rasa lebih cergas. Dah biasa memandu 24 jam. Tak baik tipu tak? Ya, dah sampai. Belum. Selepas 8 jam. Dan besok ada kolam lagi. Kita ke depan. Salah dekat. Kita kecil-kecil. Selepas 8 jam. Mampui. Dah. Jauh bang. Hai. Ada ngamuk. Ya Allah, yang tahu mesin kiri kali ini.
Ya Allah. Ini macam Mini Cooper. Kita dah sampai dekat bilik kita. Sangat comel je guys bilik dia. Comel gila bilik. Mana arah nak sembayang pun tak tahu. Ini katil. Ni katil. Sedap nak. Tepi sikit. Ni katil. Baju bila tepi lagi. Kat sini tandas. Lagi. Comel. Situ pintu. Ni katil. Lagi sini. Tak payah jalan jauh-jauh masalahnya. Dia memang mimpi nak kencing. Tengok mana ni. Ni pintu masuk. Ni sinki. Dia boleh tahu berapa kat sana. Ya, malam tak ada meeting ni ya. Lagi? Aku boleh tengok ni. Dia nak bengkak aku. Betul-betul terhad ni ruang dia. Dia tu boleh tengok kalau dia nak bengkak. Oh, boleh ya tengok. Aduh mak, tak tenteram lah nak berak macam tu. Ada pula cermin kat Ada semua. cermin dia tidur. Aduh mak. Pintu kau bagi neighbor sebelah Daddy kata tunggu. Sini. Nanti orang parking. Tak ada parking dia nampak dia. Kita nak pergi makan. Kita nak pergi berak. Apa nak pergi makan, tapi tak tahu lagi nak pergi makan dekat mana. Wow. Nampak tak matahari? Tak panas. Mana Daddy? Dekat situ ke? Tadi duduk sini. Ada di belah sini, ada di belah sini. Goreng-goreng. Goreng-goreng dia sedap. Sebab ada Saya nak ni lah nasi goreng cili padi. tikta selat. Sedap-sedap. Apa? Nak telur mata ya? Sama. Dua. Dua telur mata. Dua-dua. Telur mata kenyek-kenyek. Lepas tu otak-otak order ni. Ni air susu kan ni? Tapi dalam satu tu ada 10. Satu harga dah mungkin buat kira asing. Okey asing. Nak ambil ni. Satu bakul. Bakul lah. Pakai ada 10 bakul boleh. Ada yang dalam tanya. Apa perasaan awak? Sedap tak takoyaki awak? Sedap. Sampai meleleh-leleh. Sabar. Cari orang tu bagi tisu. Favorite Afia. Takoyaki. Tu dia. Kita nak review dia punya otak-otak. Apakah rasa otak-otak dia? Tada! Ni otak-otak kempas nama dia. Otak Johor. Tapi Sedap. okey lah. Sedap lah kan? Ha? Sedap kan? Saya rasa sedap. Kau nak rasa tak? Nanti otak saya ada 100. Best. Kan kita nak makan, kita nak dulu. Nasi goreng cili padi. Yang itu apa? Pedal. Strawberry. Bungkok ayam. Bungkok ayam. Kepala bungkok. Okay, malam ni kita nak pusing-pusing alus tak. Dengan cerita tak adalah banyak sangat tempat menarik dia, tapi ada. Sekarang ni kita menuju ke menara. Hai, kita dah sampai dekat Menara Al-Star. Tak nampak? Ada pokok. Oh, boleh siap makan lagi? Makan lagi. Ni menara.
Ni apa dia balik. Dia balik Perak tu. Wah. Oh my god. Wow. Dekat luar ke? Ke kat dalam rumah? Kucing. Oh. Tak apa, nanti saya try minta dekat Syarul, dekat owner rumah tu boleh. Nanti pas kat pihak. Alright, anyway. Ini dia sampai dah. Okay lah. Bagi dia ada semester. Ini kan. Tinggi ni kita. Tingginya Pia. Ini aku. Ini jangan kekal telefon. Bergerak dia. Ada tadi. Kenapa awak lari? Ada, pekat dia. Dah sampai. Kuat yang ni. Jom kita pergi teropong. Ui, kuatnya angin. Taklah, angin betul. Abi pergi sana. Buat angin tengok berapa Abi tepat-tepat. Buat angin. Bestnya. Kuat gila angin. Habis rosak segala oni-oni. Awak teropong sana. Buat angin dia. Habis terbang-terbang. Jom kita pergi teropong. Kuat gila ni. Bestnya. Saya pula. Mami nak tengok. Dia kena tengok betul. Nampak ini sini. Sini. Dah selesai meninjau. Nak turun. Saya kena tiup angin. Saya kena ribut. Bukan kena ribut. Ni. Tu apa Pia? Cepatlah. Lorong. Kan? Tu apa awak cakap tu? Bukan tornado awak panggil. Tornado. Kan. Apa? Storm. Koneto. Lagi tiba-tiba je. Wah, lagi best mengintai kat sini. Pakai suka-suka. Dia pakai suka. Aman Central. Shah Alam. Aman Central bukan Shah Alam. Betul lah. Aman Central. Alustak apalah hang aku butak. Biar tu sikit. Biar tahi. Jangan nampak seram. Ya, bodoh. Tidak kita terapung. Kenapa kita terapung lagi? Sebab buli.
Kemang. Ni apa ni? Dah sampai lagi tengok bawah. Dah sampai. Macam tak nak berhenti pun. Lagi. Oh. Dah sampai. Jam 3 siapa lah? Mak tu. Kan? Ni apa ni? Masjid. Mana ada? Ni apa? Ni pun jual ni batu apa ni? Ni warna. Apa Afia? Ni lah batu Seremban. Oh, Ni ni menara tu. ni tapi Mi boleh bawa pergi mengaji Mi. Mengaji pi akan bawa berapa itu? Didi mengaji awak dah 10 dah. Mana-mana je. Adik pilih Tok Wan. Pilih Tok Wan tau. Dah ni. Batu Seremban. Lagi nak ni Jangan tamak. Sabar. Okey. Bos bagi ucapan. Selamat datang. Pengantin baru. Tiba. Okey, kita tengok yang video tadi tu Mi. Nantilah. Settle dah. Okey, kita dah selesai. Sekarang kita nak balik hotel. Kita nak rehat, tidur. Besok kita nak kerja. Lepas tu kita nak gerak ke Seremban besok petang. Esok kita nak ke Seremban pula belah petang lepas habis shoot. Okay, let's jump. Let's jom. Okey, sampai sini je video kita. Saya nak tidur dah. Besok pagi pula kita record balik kita punya vlog ke. Okay guys, sampai sini je video kita kali ini. Jumpa lagi di episod-episod yang akan datang. Okey, untuk malam ni sebab saya nak tidur dah. Besok kita tengok mana pula perjalanan kita. Okey, bye. Hai guys. Hari ni saya tengah sarapan. Hari ni hari kedua saya dekat sini. Dekat mana? Dekat Kedah. Saya nak balik dah. Sebab ayah saya ada shoot pula. Nampak roti canai. Tengok. Tak nampak ke? Roti canai.